Lo ni saya dah sampai dekat Galeri Ekologi Gua Kepoh. Hampa nak tahu apa ada kat sini? Jom ikut saya. Sakila kasih harum namamu. Kita dah sampai hampa kat Sakila Kasih. Ada kuih tradisional dengan keraf tangan. Okey, kita dah sampai dekat cawangan baru Sakila Kasih ni. Okey, yang ni kuih rare ni. Kuih biskut kelapa. Tengok ada cherry comel tu. Yang ni kuih samprit hampa. Halua muskat, dodol. Yang ni buat daripada gula organik hampa, gula kelapa hampa kena rasa sebab dia tak masuk gula putih. Yang ni pulut kacau, gula hitam. Yang ni pulut kacau pink color. Yang ni kuih kapit satu bekas gedabak ni. Yang ni kuih bakar dengan sabut tempeyek. Yang ni kuih karas halus tu. Buatan dia memang halus teliti. Yang ni kuih loyang pedas. Rempah daun kari dia dengan cabai dia sikit. Loyang manis. Rempeyek kecil. Yang ni kuih kapit coklat hampa. Coklat tu. Karas comel-comel. Yang ni mini karas lah halus. Yang ni kuih siput. Start nanas pun ada. Elmer London. Biskut suji. Makmur. Popia Nestum. Ini popia cheese. Yang ni mazola. Rare kuih mazola. Kuih biskut, kuih kapit tapi buat dengan roll warna-warni. Yang ni pucuk ubi bilis. Memang sedap. Yang ni acar limau hampa bulan puasa ni. Acar limau makan masa sahur, nak buka puasa, semua sempoi. Kuih short berik. Dia batik-batik tu. Jadi berberik-berik cantik yang ni. Cakar ayam ada. Kuih legend. Kacang potong. Kuih bakar kacang. Bakar santan, bakar kelapa. Yang ni agak-agak kering zaman dulu-dulu. Kita dah baru dapat lah ni, susah nak dapat, orang tak buat. Yang ni kuih kerepek pisang tanduk. Kerepek ubi pedas. Marku buatan sendiri. Yang ni pun ada dua jenis lah. Yang ni kuih putu kacang. Ini kuih bahulu. Okey, kat galeri kita pack dalam bekas siap-siap. Kalau dekat Sakila Cafe, Kota Ok, goreng panas-panas. Hampa boleh dapatkan yang panas-panas kat sana ya. Yang ni lekak buat daripada lidi kelapa hampa. Dia ada dua, satu set. Hampa nak beli satu pun boleh. Siang nak buat daripada buluh hampa. Apa nak bubuh apa-apa ke, rendang ke, serunding ke boleh. Okey, yang ni labu sayung. Ni kalau kita bubuh ayak, kita minum memang best lah, macam layak duduk dalam peti ais sejuk sangat. Baik untuk kesihatan dalaman badan kita. Kecil pun ada, warna ni pun ada, warna hitam pun ada. Boleh tudung, boleh tutup. Kalau hak yang ni untuk nak bagi kat kawan-kawan hadiah kan, nak balik-balik kampung ni, boleh je yang ni. Yang ni bag. Yang ni beg ni lah yang untuk nak bawa duit shilling ke, duit-duit kat mak-mak orang tua-tua dia suka pakai tau yang ni. Inilah dekat galeri Sakila Kasih, dekat galeri Gua Kepoh dan juga dekat Sakila Cafe dekat Kota Ok, dan juga lagi satu hampa boleh pi dekat Kampung Agong. 3 cawangan sekarang. Pendatang beramai-ramai tau. Mai tengok kuih yang banyak, yang baru-baru semua. Memang sempoi hampa. Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.